Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, tidak lupa pada sahabat saya yang berbahasa Tionghoa, Gong Hee Fat Choi, dan juga hari esok adalah 1 Ramadan. Selamat berpuasa kepada peminat-peminat Kitchen Garden Batu 10 Lekir. Okey, hari ini saya cerita sedikit tentang integrated farming system ataupun teknik pertanian bersepadu yang sangat popular di negara-negara jiran kita. Okey, rutin biasanya hari ini adalah rutin untuk kita buang air daripada kolam ikan keli ini. Kalau kita tengok, dan juga sebelum kita buang tu, kita akan bersihkan lantai-lantai mana ada najis-najis ayam yang sangkut ke atas tu. Okey, untuk pengetahuan selain daripada kita bagi dedak, kalau tengok dalam tong tu kita ada juga dedak talipia untuk makanan ikan keli. Kita juga bagi kata orang zero waste, teknik zero waste. Kita bagi juga anak-anak ayam yang mati untuk makanan ikan keli ni. Okay, jangan kecoh sangat ya, ikan keli ni bukan untuk dimakan. Ada kolam pancing dengan tempah dekat kami dah. Dan juga ia adalah tarikan untuk Kitchen Garden Batu 10 Lekir. Tengok, kita bersihkan dulu. Okey, teknik begini lalat amat kurang dan bau juga kurang. Okey, kita buka atas ni. Buka sini, kita cuci lantai-lantai mana yang najis sangkut. Kalau kita biarkan, dia akan reput. Walaupun lantai tu dah reput dah. Okey, sementara menunggu ni, kita juga sedang menukar air talipia, kolam talipia sebelah ni. Tengok kolam sebelah ni, kita tukar. Sebelum puasa, kita clearkan semua ni, mana kita tukar air baru. Okay, siapa yang berminat dengan anak ayam Lohman Brown dan juga Wailing Horn, stok masih ada. Kau tengok cantik-cantik. Sihat-sihat semua ya. Okey, ni Wailing Horn. Waleha. Cantik-cantik sihat. Yang sini kita ada Lohman Brown. Tu dia. Ini stok Ramadan. Yang berminat boleh hubungi kami. Sihat-sihat semua ayam. Okey, proses pengisian air dah selesai. Tengok, bila air dah cantik, kandungan oksigen dah cantik, tengok ikan pun jinak apa tu? Boleh pegang. Aduh. Okey, seperti biasa, B40 bukan untuk ditangisi, bukan juga untuk dirisi. Kita kena kerja. Nampak tu. Ya, boleh pegang. Ni terapi lah cakap. Okay, bye.